Pasir. Dia Pasir Kerandang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Kak Su daripada Gua Pasir Kerandang. Tokel lembu hok viral lah dalam kita Bravo ni, yang kita selalu duk cerita pasal lembu sakit ni. Jadi modal kita banyak mana dah. Jadi modal banyak mana dah. Alhamdulillah hari ni kita ditemukan dengan Ria. Kita nak suruh cerita sendiri Ria ni. Sekarang kita mungkin perbezaan cerita banyak dah deh. Ni hari ni tu hok cerita sendiri dah gimana. Sila Kak Su cerita kat sini deh. Okey. Okey. Terima kasih. Nama apa ni? Zang. Kau Zang. Kerana sudilah dengar kita nak cerita pasal lembu kita pegang ni dalam 2 tahun setengah. Jadi ada satu hari tu jadi kau demam lembu tu dalam 2 hari. Jadi abang rumah ni tak ada orang nak buat dah. Jadi betul masa tu kita masuk BC 300 ni nak beli dalam 3,000 setengah. Kemarin tu lah. Jadi jual ada separuh, jadi ada lagi separuh rumah. Jadi nanti katanya lembu tu demam. Jadi tak ada orang nak buat dah hari tu. Cuma so yang ingat dengan nak melih. Lepas tu sebelum tu ingat nak melih dah. Lepas tu royak ke orang hok sebelah lembu tu. Kita tunggu dulu. Kita telitah mana BC 300 kita bunuh tu ada lagi. Kita nak tunggu dulu dalam 10 minit kita kata. Jadi ambil lah BC ni. Sapu ambil sapu. Ambil BC ni comot dulu di kepala dia ni. Comot cucu air. Tunggu demik ke. Lepas tu comot pulak. Dalam 2-3 kali comot tu. Lepas tu ada jiran tu dia royak dia kata kalau lembu tu jatuh gini tak ada harap fair dia kata. Tak kita kata biarlah kita nak tokar. Biar habis hari ni sebotol ni nak comot. Betul. Nak comot BC. Sebab lembu tu mahal dah. Dan lembu tu kira 10,000 lah harga dia. Kau ambil comot-comot, ambil air comot-comot. Jadi dalam duduk dalam sejam lebih je. Dalam sejam lebih tu jadi dia akak kepala. Kepala jadi akak enggak orang tua kata kalau dia gerak lingo tu dia segan tu. Tak nanti kau dia akak kepala. Lepas tu nak kita ni duduk tunggu, dia tak bangun lagi. Cumanya bakal dia jeligo kali dia tonyoh dia mulut lagi. Ni bisi ni muka dia nak tu royak. Lepas tu dalam sejam lebih kita kata kita tunggu. Orang sembelih ada dah tunggu ni. Kita tunggu ni. Kalau ke again nak melih kita tunggu je. Kita tu tengoklah ada setengah jam dulu. Tunggulah kawan tu tak buat kerja buat kita kata. Lepas tu tunggu tu. Jadi kau orang sembelih kata apa kita kata saat ni lah dia gerak lingo ni hidup kali dia kata. Benda nak panjang dia kata tu. Lepas tu dia tinggal kita pun tak rekal lah kita kata biarlah. Kita tokar pak saatnya